Minggu ni kuih Thailand lagi yang tengah lalu lalang sekarang ni, nama dia Lum Klun. Rasa dia macam kuih nona manis kita, lembut gedik, ada santan dekat dalam. Okey, mula-mula kita masak santan dia dulu. 30 gram tepung beras, 25 gram gula, garam dan 350 ml santan. Kacau dulu bahan-bahan ni baru buka api. Kacau guna api perlahan sampai dapat adunan yang smooth and silky macam ni, boleh ketepikan. Macam biasa untuk tepung beras, saya guna tepung beras cap golden coin. Buat kuih guna tepung ni memang sedap. Even peniaga-peniaga kuih pun approve tepung ni. Ada yang cakap kuih diorang lembut, tahan lama, so memang sesuai sangat guna tepung ni kalau nak buat niaga. Boleh beli tepung ni di Lotus NSK dan Econ-Safe. So korang stock up siap-siap tepung ni untuk Ramadan nanti. Nanti Ramadan saya akan share banyak lagi resepi guna tepung ni. Okey, untuk bahagian luar dia pula 30 gram tepung kacang hijau, 50 gram gula, 300 ml air dan sedikit pewarna. Warna dan rasa kuih ni korang boleh adjust ikut selera masing-masing. Kalau nak pandan boleh letak air daun pandan. Sama juga, kacau-kacau dulu semua bahan baru buka api and then masak sampai pekat macam ni. Kalau nak buat warna lain pun sama juga cara dia. Masa adunan ni tengah panas, korang paipkan terus ke dalam acuan. Step ni kena cepat sikit, kalau tak nanti tepung tu sejuk dan akan mengeras. Kalau korang guna piping bag tak ada glove memang panas. So boleh guna sudu macam ni, lepas tu hentak-hentak sikit acuan tu untuk ratakan. Last kali boleh paipkan santan yang kita dah masak tadi ke dalam kuih tu perlahan-lahan. Lepas tu tunggu dia sejuk sikit baru keluarkan dari acuan. Letaklah topping kacang hijau. Yang ni yang buat kuih ni bertambah sedap. Bila makan kuih ni sejuk-sejuk, bahagian luar dia tu lembut, ada santan lemak manis dekat dalam and crunchy berlemak kacang hijau tu memang sedap. So korang selamat mencuba.